Persatu Gerakan dan IMIPP bersama-sama dalam Perikatan Nasional dalam pilihan raya negeri yang lepas. Kita dapat 5 kerusi. Kita menang 5 kerusi. Di hampir 10 kerusi yang lain, kita kalah dengan majoriti kurang daripada 1000 undi. Jadi rakyat Negeri Sembilan dalam pilihan raya negeri 2023 telah melihat, telah bersama-sama bersatu. Orang Melayu, orang apa, bersatu di bawah Perikatan Nasional, memberi harapan kepada Perikatan Nasional akan dapat memerintah Negeri Sembilan. Itu tahun 2023. 5 kursi menang, hampir 10 kursi kurang 1000 majoriti kita kalah. Lah banyak kursi kita kalah kurang majoriti 2000. Dan ini manifestasi sokongan rakyat. Pada waktu itu tak sembang pun penyatuan dengan UMNO. Tak ada. Kami bersama-sama dalam Perikatan Nasional menghadapi segala pilihan raya, menang pilihan raya umum dengan jumlah 74 kursi. Ada gabung dengan UMNO? Tak ada. Hampir keseluruhan kawasan orang Melayu kita menang. Kerana apa? Kerana orang Melayu lihat itu penyatuan. Tetapi PAS ni dia ada kepala otak dia sendiri. Dia fikir bahawa rasa-rasa kalau pergi dengan UMNO ni macam cantik sikit kot, dapat lebih sikit kot. Ini kiraan mereka. Maka dia cari jalan macam mana nak ketepikan bersatu. Nak cari jalan ni macam mana nak kena ada naratif ni, nak kena cerita ni, macam mana nak kena ketepikan bersatu ni. Maka digunakan salah satu sebabnya yang selalu disebut oleh pemimpin PAS. Saya jarang cakap darat. Malam ini saya nak beritahu, salah satu sebab yang selalu disebut adalah bersatu menarik balik sokongan pada 14 adun Barisan Nasional di Negeri Sembilan. Kalau saya dimaklumkan tak cukup 14 pun, tapi tak apalah, kita ambil 14. Now, bersatu ni ada 2 orang saja adun, 1 Labu, 1 Gemas. Pada masa yang awalnya dua-dua ini bersama. Tetapi yang berkecuali, orang pertama daripada 2 orang ni yang berkecuali adalah siapa? Adun Gemas. Adun Gemas sekarang ni bertanding dengan tiket apa? Tiket Wam Sam. Atas tiket apa? Perikatan Nasional. Siapa dalam Perikatan Nasional? PAS. Siapa tu saya kata, pengundi-pengundi Melayu, jangan makan pembohongan ini. Ini satu tindakan jahat untuk menganiaya bersatu. Betul. Jadi di kawasan-kawasan yang mana kita bertanding, kalau ada logo Perikatan Nasional, ada logo bersatu, pastikan sahabat semua, pilihlah bersatu. Bersatu dianiaya, bersatu dikhianati.